Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semua. Apa khabar anda semua di luar sana hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita bersiaran secara langsung dalam program Jom Sembang bersama saya, Bro Hasrul. Jom Sembang, bukan sembang kari. Okey, hari ini alhamdulillah kita masih berada dalam keberkatan bulan Ramadan yang hari ini dah memasuki bulan hari yang ke-12. Sama-samalah kita mengambil keberkatan dalam bulan Ramadan ini untuk memperbaiki diri, bukan saja dari segi rohani dan juga dalam kehidupan seharian. Baiklah, kita teruskan program Jom Sembang kita pada hari ini. Bersama dengan kita seorang tetamu yang istimewa yang kita bawa khas daripada Tekun Nasional, dan selamat datang diucapkan kepada Encik Muhammad Suhairul bin Muhammad Sani. Betul Betul. Daripada jabatan daripada bahagian penyelesaian kredit Tekun Nasional. Baik. Sebelum kita memperkenalkan diri, memperkenalkan kita punya topik-topik pada hari ini, rasa ramai usahawan nak kenal ni. Okey, boleh Cik Suhairul perkenalkan diri, daripada jabatan mana, dah berapa tahun dengan Tekun? Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semualah. Saya Muhammad Suhairul bin Muhammad Sani, Ketua Bahagian Penyelidikan Kredit Tekun Nasional. Berkhidmat di Tekun dah 25 tahun lah. Ui, dah lama. So di bahagian penyelidikan kredit ni kita memantau bayaran balik dan tindakan-tindakan litigasi lah untuk Tekun. Baik. So bila bercakap tentang penyelidikan kredit ni, biasa dia orang cakap akan berkait dengan pembiayaan pinjaman, betul? Ya, dia bayaran balik pembiayaan. Bayaran balik pembiayaan. Ya. Okey. So usahawan-usahawan Tekun biasanya kalau dia dah buat pembiayaan dengan Tekun, berapa lama tempoh untuk starting dia buat bayaran ni? Okey. Lazimnya selepas mendapat pembiayaan, bayaran balik akan bermula pada bulan pertama. Okey. The next month lah. Contoh dia dapat pembiayaan pada 1 Januari. So pembayaran balik akan bermula pada 2 Januari. Okey. Kecuali bagi produk-produk tertentu yang pembayaran secara sekaligus. Contoh kontrak I. So yang itu dia payment one buck. So yang lain-lain adalah pembayaran secara bulanan dan mingguan lah yang ada kita. Okay. So payment ni secara asalnya sebulan selepas menerima pembiayaan. Sebulan selepas pembiayaan. Berapa lama maksimum tempoh pembayaran tu? Okey, tempoh pembayaran ni bergantung pada kelulusan. Okey. Dan maksimum tempoh pembiayaan adalah sehingga 10 tahun. Sehingga 10 tahun. Itu bagi pembiayaan kontrak saya melebihi RM50,000 lah. Oh, okey. Kalau bawah RM50,000 maksimumnya 5 tahun. Baik. So ada beberapa kaedah bayaran sekarang ni kan, zaman-zaman teknologi. So berapa kaedah cara-cara pembayaran sekarang? Macam dulu saya difahamkan Tekun mungkin pergi berjumpa dengan usahawan. So sekarang ada ke teknik yang terbaru? Okey. So untuk kaedah pembayaran ni kita dah berkembang seiring dengan teknologi lah. Okey, kita kalau dulu di awal penubuhan Tekun ni kita buat collection pakai receipt. Physical receipt lah. Physical receipt. So seiring dengan perkembangan kita dah ada pelbagai kaedah. Kaedah bayaran balik ni termasuklah yang lazim digunakan adalah Tekun Pay lah. Aplikasi Tekun Pay. Okey, ini aplikasi ni boleh dimuat turun melalui Play Store atau Apple Store lah. Apple Store. So dia di hujung jari di telefon kita. So setiap usahawan boleh membayar dan menyemak baki pembiayaan menerusi aplikasi ni. Oh, senang. Senang. Dan pegawai kita pun masih membuat kutipan bayaran balik, pun menggunakan aplikasi yang sama. So sekarang ni dah tak ada lagi resit fizikal. Cuma bila setiap kali payment, usahawan ni akan menerima SMS. Baik. SMS yang menyatakan berapa jumlah yang dia dah bayar lah. So sekiranya dia tak menerima SMS, dia boleh berhubung dengan ibu pejabat Tekun atau pejabat negeri lah untuk buat semakan.
Baik. So selain tu pun kita ada kaedah-kaedah lain. Kita ada saya contoh e-mandate. E-mandate ni di mana dia ada satu kaedah direct debit lah. Maknanya akaun usahawan akan ditolak pada setiap bulan untuk pembayaran balik pembiayaan. So yang ini usahawan hanya memantau akaun bank dia lah. Okay. Dan kita ada internet banking, kita ada over the counter, boleh pergi bayar dekat bank pun boleh, di pejabat tekun, pelbagai lah. Pejabat pos. Okey, macam untuk e-mandate, adakah kategori yang boleh mohon? Contoh pembiayaan bawah RM10,000 ke, atas RM10,000 ke untuk mohon, dan macam mana cara nak mohon untuk menggunakan e-mandate tu? Okey, e-mandate ni dia option kepada cek tertunda. So kalau pembiayaan yang diluluskan melebihi RM15,000, kita memerlukan post dated check atau cek tertunda lah. Sekiranya tak ada post dated check, kita akan buat e-mandate. E-mandate ni usahawan perlu ada internet banking. Dia kena ada internet banking baru dia boleh buat e-mandate. Dia boleh buat semasa menandatangan perjanjian pembiayaan peringkat awal, ataupun semasa membuat pembayaran pun boleh. Maknanya let's say dia dah dapat pinjaman 2022, sekarang ni masih membayar kan. So dia rasa dia nak buat pakai e-mandate pun dia boleh buat. Tak ada masalah. Masih boleh berhubung dengan pejabat cawangan kita. Tidak semestinya usahawan barulah. Ya, betul. Okey. So kalau kita tengok sekarang cara pembayaran bayaran balik dah banyak makin improve. So adakah semua usahawan ni berjaya membayar pembiayaan ni, ataupun ada yang bermasalah ke, macam mana? Okay. So seperti mana yang saya rasa dah banyak keluar kat surat khabar, kita memang mengejarlah usahawan kita yang ada masalah pembayaran ni. Kita cuba berunding. Kita cuba dapatkan yang terbaik. Dan matlamat kita dalam mendapatkan balik payment ni supaya kita boleh salurkan kepada orang lain. Betul. So setiap payment tu kita memang kena runding lah. Kalau dia ada masalah, dia kena datang ke pejabat. Kita boleh buat penjadualan semula lah. Menarik. So penjadualan semula ni kita tawarkan kepada usahawan yang ada masalah dalam pembayaran, dalam perniagaan. So dia dah stuck, mungkin installment dia sebulan 500. Bila perniagaan dia merosot, ada masalah apa semua, dia dah tak ada keupayaan tu lagi. So kita boleh offer dia untuk buat penjadualan semula. Tapi dia kena hadir ke pejabat lah untuk berbincang dengan kita. Ada cara-cara dia lah. Jadi ada limit tak daripada pinjaman berapa? Dia tak ada limit. Ataupun tahun ke? Cuma kita punya penjadualan semula ni sehingga maksimum 10 tahun. 10 tahun. Kalau baki dia bawah RM50,000 lah. Walau macam mana pun kita akan akses, kita akan nilai kemampuan dia. Kita nak tengok betul ke kemampuan tu dah kurang, ataupun saja-saja je. Saja-saja je. Contoh perniagaan mampu, tapi tak nak bayar. Saja nak buat. Tak nak bayar RM1,000, nak bayar RM500. So kita tak akan benarkan lah yang tu. Cuma kita akan benarkan kepada yang betul-betul berkelayakan. Andai katalah usahawan tu baru meminjam. Kita tak tahu niaga ni kadang-kadang okey, kadang tak okey. Contohlah dia baru pinjam dalam 2 minggu, tak sampai sebulan, ataupun lebih sebulan, tak sampai 2 bulan. Kebiasaannya bank ataupun agensi-agensi pinjaman dia akan bagi 3 bulan ke atas baru boleh buat penjadualan. Bagaimana dengan tekun? Sama ada dalam 2 minggu tu dia berniaga okey, tiba-tiba, yelah sekarang banyak scammer kan, tiba-tiba dia orang bankrupt ke apa, dia ingin buat penjadualan semula. Sama adakah boleh ataupun ada syarat-syarat dia? Okey, kita pun sama. Kita tertunggak 3 bulan lah baru kita akan boleh buat penjadualan semula. Sebab kita tak boleh tawarkan penjadualan semula ni sewenang-wenangnya. Kita tak nak ianya disalahgunakan. Maknanya dapat loan terus buat penjadualan semula pun kita tak betul lah. Kan? So maknanya kita kena make sure penjadualan semula ni pada orang yang berkelayakan. Maknanya semua pinjaman selepas 3 bulan ada kelayakan, dibenarkanlah. Dengan syarat datang ke pejabat tekun. Pejabat untuk berunding. Okey. Selain itu ada lagi cara-cara yang
boleh ditawarkan bagi peminjam bermasalah? Okey. Untuk peminjam bermasalah ni yang the best adalah rundingan penjadualan semula lah. Okey. Sebab kita bila penjadualan semula ni dia ada kelebihan-kelebihan dia. Okey. Yang pertamanya ansuran bulanan tu akan dikurangkan. So maknanya kita akan menilai kemampuan dia yang terkini dan itu yang kita akan letak sebagai ansuran terbaru dia lah. Dan kita akan panjangkan tempoh pembiayaan. Okey. Yang kedua, kita akan menghentikan semua tindakan litigasi. Okey. Litigasi ni contoh tindakan saman, tindakan penyitaan, tindakan pelbagai lah. Selagi pembayaran penjadualan semula ni mengikut jadual. Tapi kena reschedule dulu lah. Kena penjadualan semula dulu dibuat sebelum dia ambil tindakan. Jangan dah ambil tindakan baru nak baru nak datang kan. Semula, kan. Maknanya dia orang melalui kategori CRIS dan CTOS dulu. Ya. So kalau ada masalah, jangan tunggu masalah tu jadi besar baru nak. Yalah, kebanyakannya usahawan ni dia takut. Betul dia takut, dia kata kebanyakannya memang kita ada masalah. Kita lari je lah, dia kata kan. Padahal dia tak tahu Tekun ada menyediakan bantuan dan perbincangan. Okay, lari dari masalah ni dia tak menyelesaikan lah. Tuan-puan So kita ada masalah, kita lari, masalah tu sebenarnya akan jadi lebih besar. Betul. So mungkin yalah daripada tertunggak 2,000, bila kita lari tertunggakkan tu dah jadi lebih besar. Betul. Mungkin dah jadi sampai 10,000. Ada pula tindakan saman. Nak kena bayar saman lagi. Iya. Jadi masalah tu daripada kecil jadi besar. Tapi kalau daripada tunggakan 1,000, 2,000 tadi tu, dia dah ada tunggakan, dia datang pejabat, berunding. Okay, saya dah tak ada kemampuan, bisnes saya merosot. Saya ada tanggungan sekian-sekian, sekarang ni saya apa yang income saya. Dia declare, kita akan nilai mungkin daripada installment 700, kita akan bagi 300,500. So ikut kemampuan baru, kita akan lanjutkan tempoh dia. Dengan cas yang sama ataupun kita dikurangkan? Tak ada cas tambahan untuk penjadualan semula. Okey. Kita masih ambil cas yang sedia ada. Cas yang sedia ada cuma kita panjangkan. Kita panjangkan. Okey. Jadi tak ada bebanan tambahan kepada usahawan. Dia cuma tempoh tu dipanjangkan. Tempoh dipanjangkan. Cuma nasihat saya itulah, jangan lari. Betul. Sebab kebanyakannya kalau ramai bagi SK tagline yang Datuk Aziz bagi, anda buntu, Tekun bantu. Tapi anda kena datang ke Pejabat Tekun Nasional. Okey, itu daripada segi yang bermasalah. Kalau yang contoh sebelum ni kita dilanda dengan COVID-19. Okey, apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh usahawan? Okey, semasa kita dilanda COVID lah, kita tawarkan moratorium lah. Seperti mana agensi kewangan yang lain. Okey. So semasa tu memang kerap lah moratorium. So selepas daripada COVID ni, kita pun fikir ada keperluan untuk kita tawarkan juga moratorium ni kepada usahawan-usahawan yang menghadapi kesulitan. Saya ambil contoh usahawan yang ditimpa bencana. Bencana kebakaran rumah, banjir. Kalau kita tengok setiap hujung tahun ada banjir. So kita tawarkan moratorium selama 3 bulan. 3 bulan maksimum sehingga 3 bulan. Kalau dia rasa banjir yang dia kena tu sikit, terjejas, dia tak perlukan moratorium sebulan pun kita boleh bagi. Tapi maksimum dia 3 bulan. Bergantung pada tahap kesusahan dia tu lah. Dia cara pengiraan dia tak sama dengan penjadualan semula, betul? Okey, moratorium ni adalah penangguhan bayaran saja. Penangguhan bayaran. Dia contoh, saya ambil contoh lah. Contohnya seorang usahawan ditimpa bencana banjir lah. Pada bulan Januari. So pada bulan Januari dia pun menghubungi pejabat tekun, bagi tahu saya terkena banjir, saya nak mohon moratorium, penangguhan bayaran balik. So bila kita dah luluskan, dia mungkin akan menerima moratorium sehingga 3 bulan contoh. So Januari hingga Mac tiada payment. Tiada payment. Kelonggaran ni kita bagi
payment ni dia akan masukkan ke hujung tempoh pembiayaan. Okay. Contoh tempoh pembiayaan dia mungkin akan tamat pada Disember 2028. Contoh So disebabkan moratorium 3 bulan ni, payment dia tempoh pembiayaan dia akan dilanjutkan sehingga Mac 2029. Cuma kita bawa installment tu ke hujung tempoh. Dan dia adalah satu ihsan daripada tekun lah. Maknanya kita bersimpati dengan kesusahan usahawan dan kita membenarkan penangguhan. Tapi untuk berkaitan charge, actually charge masih berjalan, cuma dia tak ada charge tambahan. Untuk 3 bulan yang kita lanjutkan tu tak ada charge tambahan. Cuma kita bawa ke hujung tempoh. So moratorium ni kita tawar kepada usahawan yang tipe bencana ataupun kemalangan atau sakit kronik. Itu sajalah. So kalau kemalangan, kadang-kadang naik motor, accident, patah kaki, tak boleh berniaga kan. Yang tu pun dia boleh apply untuk moratorium. So kita cuba bantulah, tapi sehingga maksimum 3 bulan sajalah. 3 bulan saja. Ya. Baik. So kepada usahawan-usahawan yang sekarang berada dalam live kita, jika ada sebarang persoalan, kemusykilan, boleh diajukan melalui Tekun Edupreneur, media sosial kita. So saya akan bantu anda untuk bertanya. Jangan malu, jangan segan, sila-silakanlah. Sambil-sambil kita mendengar taklimat, apa yang ada kemusykilan dalam hati nak tanya, jangan segan, jangan malu, boleh type, kita akan cuba bincangkan apa yang berlaku pada hari inilah. Baik, selain tu, kelebihan moratorium ni, selain memanjangkan masa, ada lagi ke kelebihan-kelebihan untuk usahawan ni lah? Kalau dari segi bayaran balik, itulah moratorium. Moratorium yang kita tawarkan dan penyaluran semula lah. Ini 2 instrumen yang kita bagi untuk usahawan yang ditimpa bencana atau sakit kronik semualah. Cuma penjaluran semula ni kita tawarkan kepada semua usahawan yang ada masalah tunggakan, pada dia supaya semua tindakan undang-undang, tindakan litigasi akan kita hentikanlah bila dia buat penjaluran semula. Tapi kalau dah kena tindakan litigasi baru nak penjaluran semula, memang tak dapatlah. Sebab itu dah masuk part lain lah. Itu masuk part rundingan untuk penyelesaian. So nak untuk jadual semula ni, itu lain. Itu dah rundingan. So sekarang banyak dah rundingan moratorium kita bagi, penjadualan semula kita bagi. Masih ada tak lagi usahawan yang tak ambil kesempatan ni? Dan apa tindakan yang kita akan lakukan untuk usahawan yang macam ni? So kalau kita tengok kadar MPF kita lah, kadar MPF kita pada kadar 9%. So bermakna kita memang banyak usahawan-usahawan kita yang bertunggakan dan masih tidak keluar untuk berunding dengan kita. So usahawan-usahawan ni kita akan ambil tindakan undang-undang lah. Tindakan undang-undang kita akan ambil sehingga ke pelaksanaan penghakiman. Kita buat bankruptcy, kita buat penyitaan, dan kita buat garnishee order. Semua tu kita ambil untuk memastikan Tekun mendapatkan balik duit pembiayaan tu. So untuk kita rolling balik, sebab ramai lagi usahawan yang perlukan pembiayaan. Jadi dengan pembayaran balik yang baik, kita boleh revolving the fund. Kita bagi balik kepada orang lain lah. Okey. So nampaknya ada satu soalan daripada kita punya usahawan. Soalan ni bunyi, kalau rekod bayaran terdahulu pernah buat reschedule, nak mohon pembayaran baru macam mana? Boleh lulus ke macam mana? Itu buat pembiayaan. Maksud buat pembiayaan sikit ni. Tak ada masalah. Untuk normal je lah, berdasarkan pengalaman saya, bila you dah buat penyaluran semula, so pembayaran penyaluran semula yang baik, dia biasanya Tekun akan luluskan.
Cumanya kena jagalah bila you dah buat penyaluran semula tu, you kena jaga rekod tu. Jangan buat penyaluran semula, lepas tu kat penyaluran semula pun tertunggak. Kan? Lepas tu habis bayar nak buat loan baru. Kan? So dia tekun ni dia pasal keyakinan. Macam mana, sebab tekun ni kita tahu, tekun ni adalah pinjaman tanpa cagaran, tanpa penjamin. Okey. Jadi macam mana nak menilai usahawan tu ada kemampuan adalah melalui pembayaran balik. Kalau rekod sebelum ni baik, insya-Allah tak ada masalah. Tapi kalau rekod sebelum ni mungkin ada penjaluran semula, kita masih boleh bagi, tapi mungkin tidak terlalu banyak lah. Sebab kita bagi dulu, let's say lah, dulu kita bagi 20,000. Kita bila payment ada masalah, so dia buat penyaluran semula. So bila dia buat penyaluran semula tu, bermakna keupayaan dia untuk membayar loan 20,000 dah tak ada. So keupayaan dia dah menurun. Jadi bila dia, let's say dia berjadual semula, dia dah payment dah bagus, so kalau dia nak buat loan memang boleh lah. Tak ada masalah. So ada tak dalam sejarah yang dah buat penjaluan semula tapi masih belum mampu buat bayaran? Ada. So itu dalam pembincangan ke? Yang dah buat penjaluan semula tapi tak membayar juga. Tak membayar juga, dan dia tak mampu nak bayar balik. Okey. Sekiranya ada usahawan yang telah membuat penjaluan semula, let's say lah daripada 700 kepada 300.5 sebulan. Dia dah bayar, bayar dah setahun, bayar 300.5, merosot lagi perniagaan dia. Dah tak ada kemampuan 300.5 tadi. So dia boleh datang ke pejabat tekun untuk berunding sekali lagi. Tengok macam mana tekun boleh bantu supaya kita supaya rekod pembayaran dia baik dan kita tak ambil tindakan ke dia. Mana kalau dah PS pun ada masalah, datang ke pejabat tekun untuk berunding lah. Jangan lari. Kalau lari, dia akan jadi masalah yang lebih besar lah. Berapa kali contohnya satu usahawan tu, berapa kali dia boleh buat reschedule? Sekali ke, 2 kali ke, ataupun tak ada limit? Kita membenarkan berdasarkan penilaian. Berdasarkan PS mula ni, berdasarkan penilaian tahap kemampuan dia. Sebab perniagaan, kita faham perniagaan kecil dan mikro ni dia agak fragile. So keupayaan tu boleh berubah dengan mudah. So hari ini mungkin saya berniaga, saya boleh bayar 500, tapi bulan depan tiba-tiba ada ni kekangan yang menyebabkan saya merosot. So benda-benda ni kita boleh berunding lah. Boleh berunding balik lah. Tak ada masalah gitu. Maknanya bukan dilimitkan untuk sekali reschedule saja. Okey. So kepada usahawan, jangan takut, jangan segan. Kalau ada sebarang masalah, boleh datang ke pejabat tekun yang berhampiran. Kita ada sebanyak 212, betul tak? 212 pejabat tekun nasional di seluruh negara. 175. Oh, sekarang kita dah combine. Cuma itulah. kita cover the whole parlimen lah. Di setiap parlimen. Kita ada 175 pejabat cawangan. Okey. So itu maklumat yang betul, 175 di setiap parlimen yang adalah di cawangan. Baik, kalau ada lagi soalan, boleh tap screen, boleh share soalan-soalan untuk kita ajukan kepada Encik Suhairul. So ada satu soalan Encik Suhairul berkenaan dengan pembiayaan. Boleh ke saya bacakan? Pembiayaan. Kita cubalah. Kita cuba. Sebab yalah, dia kata bila dah masuk penyertaan kredit ni akan melibatkan pembiayaan sekali. Dia tanya sama ada boleh ke pembiayaan tu dibayar sekaligus walaupun baru meminjam. Dia nak bayar sekaligus. Dia nak bayar sekaligus. Maknanya dia ada dua pinjaman. Lepas tu dia nak selesaikan pinjaman sekaligus ataupun berperingkat. Adakah syarat-syarat dia? Contoh dia pinjam 10,000. Dalam 2 minggu dia dah dapat duit. Sama ada dia dah duit bayar ke apa, dia nak bayar terus 10,000 ataupun kita limitkan. Tak ada masalah, boleh. Dan kita akan bagi rebate lah untuk early settlement ni. Walaupun dia baru pinjam 2 minggu, mana kita still bagi rebate lah. Ya. Untuk penyelesaian awal memang akan ada rebate lah yang diberi oleh tekun. So dia nak bayar dia satu je, jangan tertunggak je.
Kan? So kalau nak bayar, kita tak pernah halang orang nak bayar, kata jangan bayar, tak ada. Kalau dia nak bayar, no problem, Tak ada masalah. Tak ada masalah. Oh, menarik. Di Tekun Nasional macam-macam boleh. Pinjaman semula boleh, reschedule boleh, nak bayar awal pun boleh. Semua boleh. So kepada yang belum menjadi usahawan, yang nak jadi usahawan, yang nak ambil kesempatan, yang nak ambil kelebihan yang ada dalam Tekun Nasional, so bolehlah pergi ke pejabat-pejabat Tekun Nasional untuk membuat pembiayaan dan menjadi ahli Tekun Nasional. Betul? So saya rasa setakat ni tak ada lagi soalan-soalan yang baru. Okey, kita bagi masa sekejap dalam TikTok, kita tengok. Baik, ada soalan terbaru berkenaan dengan sitos. Berapa lamakah proses yang diambil kalau nama dah masuk sitos, dia nak clearkan? Okey, sekiranya nama tuan-puan telah tersenarai di sitos, so apa yang perlu kita buat, yang pertama adalah menjelaskan tunggakan tu lah. Menjelaskan tunggakan tu, dan kemudian maklumkan kepada tekun menerusi email rujukan kredit@tekun.gov.my atau kepada pejabat cawangan. So nanti pejabat cawangan akan email kepada rujukan kredit itulah. Dan kita akan keluarkan rekod ni dalam tempoh 3 hari bekerja lah. 3 hari bekerja. So yang itu memang untuk defaulter, untuk usaha-usaha tertunggak, memang kita ada berkongsi maklumat kredit ni dengan sitos dan Experian lah. So kalau ada masalah, dia kena buat payment dan maklumkan pada kita. Sebabnya sistem ni dia tak link. Sistem tekun dengan sistem pelaporan kredit ni dia tak link. Jadi dia kena maklum kat kita supaya kita boleh keluarkan nama tu. Yalah, setengah usahawan dia buat bayaran, dia kata dia ingat benda tu dah link kan. Dia ingat dia buat payment, esok dia akan automatik keluar. So tak. So dia ada tempoh-tempoh dia lah. Maklum kat kita akan keluar tempoh 3 hari bekerja. Maknanya sistem sitos itu sendiri dia ada agensi dia yang melaksanakannya. Kita hanya boleh tolong bantulah. Betul dia. Okey, berbalik kepada penjadualan semula tadi. Kadang-kadang usahawan ni dia ada buat pinjaman pertama, pinjaman kedua, macam moratorium pun kita ada bagi pinjaman ya. Boleh tak dia combine dua pinjaman tu untuk jadikan dalam satu penjadualan semula? Dia penjadualan semula ni ikut akaun. Dia tak boleh combine kan. Maksud dia kalau dia ada akaun setengah peminjam, dia ada 2 akaun lah dekat tekun. So kalau dia nak buat penjadualan semula, dia kena buat penjadualan semula kedua-dua akaun tu. Maksudnya akaun A dijadual semula, akaun B pun dijadual semula. Mesti bayar 2 jugalah. Ya, dia tak boleh combine dan jadual semula tak boleh. Sebab tu akaun tu dia berasingan. Dia ada agreement dia masing-masing. So bila kita combine tu, nanti atas agreement apa kita nak pegang? Tak boleh. Tak boleh. So kita kena buat 2 penjadualan semula. 2 penjadualan semula. Baik. So dengan tekun dia boleh buat penjadualan semula. Ada tak agensi-agensi lain yang berkolaborasi dengan tekun? Contoh macam AKPK ke, dia boleh jumpa AKPK untuk buat penjadualan semula juga? Untuk dekat AKPK ni memang kita ada collaboration dengan AKPK lah. Cuma untuk AKPK ni bagi akaun-akaun yang berstatus hutang lapuk lah. Hutang lapuk sahaja. Bad loan itu dengan AKPK. Tapi kalau dia tak nak dengan AKPK, dia nak direct dengan kita pun tak ada masalah. Boleh juga. Mana sama saja pengiraan ni ya. Ya. Cuma kalau dia nak AKPK, dia kena, kalau usahawan yang baru yang ada masalah yang biasa-biasa ni dia tak boleh ke AKPK, dia kena direct dengan tekun. Yang AKPK ni yang usahawan lama. Yang dah tamat tempoh semualah. Yang tu boleh dengan AKPK. Setakat rekod tekun lah yang paling lama daripada 2000 berapa tuan? Kita start operasi 99 lah. Mana masih ada lagi yang boleh membayar time tu? 99 ni saya pun tak sure lah ada lagi ke tak. Tapi kalau awal 2000 tu masih ada lagi. Masih banyak lagi dia lah. Belum menjelaskan. Okey. Alhamdulillah. Banyak lagi soalan-soalan rasanya yang masuk ni. Hebat pula.
last minute. Tadi tak ada soalan. Tapi bila kita dah jawab ni, makin banyak soalan ni. Tak apa. Kita cuba jawab walaupun bulan puasa. Boleh ya Cik Sohairul? Boleh. Baik, saya tengok lagi 1-2 soalan yang ada untuk kita. Okay, ada satu soalan saya rasa menarik juga ni. CBRM, apa itu CBRM? Dan kalau pinjaman CBRM tertunggak, adakah dia akan ambil tindakan juga? CBRM ni COVID Business Recovery for Microcredit. Kotak saya itulah dia punya akronim dia lah. So ni adalah loan semasa COVID lah. Loan yang kita keluarkan semasa COVID untuk bantu usahawan kita lah. So akaun ni kalau tidak berbayar pun kita akan ambil tindakan. So semua akaun lah. Dia bukan kata akaun tertentu saja kita ambil tindakan, tak. Semua akaun. Semua akaun, termasuklah akaun yang kita keluarkan semasa COVID hari tu pun kita akan ambil tindakan kalau bertunggakan. Okey. Menarik. So usahawan rasa jawapan yang diberikan Cik Sohairul hari ini cukup tepat, menarik. So kepada usahawan-usahawan di luar sana yang masih belum berjumpa dengan pihak Telkom Nasional, ada masalah jangan segan, jangan malu. Kalau tak nak pergi ke pejabat cawangan, boleh datang ke sendiri ke pejabat HQ ataupun melalui telefon. Betul tuan? Betul. Kita akan bantu usahawan-usahawan yang dalam masalah untuk kita selesaikan masalah-masalah tuan-tuan. Saya rasa itu saja untuk Jom Sembang kita pada hari ini. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Encik Sohairul Muhammad Sani daripada bahagian penyediaan kredit kerana sudi meluangkan masa untuk program Jom Sembang dan bersama dengan usahawan Telkom Nasional. Terima kasih sekali lagi dan selamat berpuasa diucapkan kepada semua dan sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.